Okay. Tadi adik aku datang masuk bilik aku. Lepas tu tengok dia bawa apa. Kau. Sebesar gajah parcel. Masya Allah. Aku dah lama juga tak beli apa-apa barang online. So akhirnya hari ni ada satu parcel yang sangatlah besar sampai aku terkejut. So meh lah kita sama-sama unboxing ya. Aku rasa aku tahu daripada mana. Daripada D-Herbs. Aku order banyak daripada D-Herbs. Tu dia. Satu, dua, tiga. Comel. Warna pink. Empat. Allah. Lima. Lepas tu ada kad. Okay. Dapat voucher RM15. Lepas tu ada macam kata-kata penghargaan lah sebab beli barang dia kan. Wah, aku tak ingat aku beli apa. Aku rasa aku beli 2 set. Satu untuk rambut, satu lagi untuk muka. Maksudnya pencuci muka lah kan. So nak buka yang mana satu dulu? Aku rasa buka yang ni dulu lah. Okay, sambil tu aku nak cerita lah. Hari ni hari Selasa kan. Hari Sabtu lepas aku pergi Putrajaya sebab buat test scan aura. Menarik korang, macam dalam movie. Scan aura tu apa tu? Aku pergi situ sebab nak, macam aku sekarang tengah mencari-cari identiti diri, jati diri. Aku nak kenal diri aku lebih dalam. Actually dah lama dah aku sentiasa mengkaji, buat research. Aku ni siapa? Aku ni orang yang macam mana? Nak kenal diri, mengkaji diri kan, lebih mendalam lagi. So daripada dulu lagi dah sebenarnya aku nak buat scan semua tu kan. Scan aura, scan macam-macam lah, personality test kan, MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, metafizik, berdasarkan tarikh lahir, cap jari, biometrik, Stephen, banyak. So insyaAllah aku akan share lah satu-satu nanti. Korang tengok ni. Ini mana lah. Ni Glutathione. Aku tengok Syahidah, Datin Syahidah tu, nama aku Syahidah juga. Datin Syahidah tu selalu sangat buat live, tunjuk dia punya produk yang ni. Aku tengok muka dia bersih je kan. Rupanya dia pakai ni je korang. Dia pakai ni je, 2 in 1. Dia adalah sabun beras. Dulu aku rajin juga basuh, cuci muka aku guna air bilasan beras kan. Macam contoh kita dah basuh beras, lepas tu air tu kita simpan, lepas tu kita guna untuk cuci muka. So aku perasan kulit aku lembut. Dan ada satu tu Mak Saleh ni, kerja dia cuci beras je. Dekat mana tahu tak ingat, tapi dia ada cerita lah, tangan dia jadi lembut sangat sebab dia kerja dia cuci beras. So memang bermanfaat lah beras ni kan. So jom kita tengok apa dalam dia. Wah, wangi pun wangi. Ni dia. Ini adalah essence. Katanya ni 3 dalam 1. Toner, moisturizer dengan serum. Ni semua. So berjimat lah. Jimat. So tak payah buang masa nak buat banyak-banyak. Semua dah ada dalam ni. Rice raw pulp essence. Add rice extract. Okay. Lepas tu ni lah sabun berasnya. Macam ni dia buku. So kita bagi kena air, lepas tu sabun cuci muka macam tu. Nama dia Glutathione. Okay. So kita biar kat tepi dulu. Okay, next kita nak buka apa pula? Yang ni pula lah. Okay, sambung tadi. Aku pergi Putrajaya kan, aku buat scan aura. Weh, best gila weh. Scan aura tu bila dah buat tu, banyak lah yang aku tahu. Sakit-sakit aku apa semua. Wah, kenapa aku beli yang ni masker rambut. Aku beli ke?
Betul aku beli. Betul lah. Takkan nak orang lain pula beli kan. Mestilah aku je yang beli. Siapa pula nak bagi aku mahal-mahal macam ni. Ini masker. Masker rambut super lebat. Dirumuskan khas dengan herba Melayu turun-temurun. Aku sebenarnya nak dah add to cart dah. Macam satu produk tu nama dia keratin. Keratin kan. Sebab last aku buat, aku sebenarnya colour rambut tau. Colour rambut warna burgundy. So macam bila buat tu, akak yang tukang gunting rambut tu bleach rambut aku. So dia macam kering lah rambut aku kan. So dia kata kena buat rawatan keratin kan. So aku macam tanya-tanya lah apa benda keratin tu kan. So dia kata tu lah. Bila aku scroll-scroll TikTok ada keluar muncul keratin. Keratin tu macam ni lah. Tapi dia tak cakap pula ni keratin ni masker. Beza ke? Masker rambut? Entah, aku pun tak tahu. Okay, tak apa. Okay, lepas tu yang ni. Ni macam untuk cuci kepala macam tu. Kenapa macam entah kenapa dia keras lah. Aku bayangkan dia lembut. Yalah. Okay. Next yang ni. Ini adalah Allah. Wangi. Tercabut dah. Terbuka dah. Alamak. Dah macam tumpah sikit. Ni tonic. Alah banyaknya lah produk aku beli. Dah macam apa dia dah terkeluar sikit lah ayaknya tu. Okay, tak apa, it's okay. Okay, next kita buka yang paling besar ni. Apa dia? Macam korang, aku nak cerita pasal scan aura tu tapi distracted pula. Sambil cerita sambil buka, macam payah pula. Korang tahu tak, ada satu pasangan suami isteri ni. Isteri dia suruh suami dia sambil gunting sambil cerita pengalaman dia orang dating dulu. Tapi lelaki tak boleh buat. Lelaki tu sambil gunting dia nak cerita, tapi bila dia gunting dia senyap. Dia gunting. Lepas tu isteri dia kata cerita sambil gunting sambil cerita. Lepas tu lelaki tu cerita. So bila dia cerita, okay, bila dia nak bercakap je, dia tak jadi gunting kertas tu lah. Ada kertas yang isteri dia bagi. Maksudnya lelaki tak boleh buat multitasking. Dia kena buat satu-satu. Macam aku, mungkin lah aku boleh bercakap lah sebab aku perempuan sambil gunting. Tapi distracted jugalah. Wow. Okay korang, perapi rambut ginseng halia super lebat, ringan dan tidak berminyak, sentiasa melembutkan. Wah, tengoklah botolnya besarnya. Kau dengan buka aku lebih kurang je. Wow, nice. Okay, so kalau tu adalah perapi ni conditioner lah kan. Ini shampoo dia. Ini adalah shampoo. Masya Allah. Kau besar ni. Korang tahu tak berapa aku beli semua ni? 100 lebih je. Dapat shampoo sebesar gedabak ni. Dapat conditioner. Dapat masker. Dapat pula tonic. And then tadi pencuci muka dengan sabun beras ni. Lepas tu percuma pula yang ni. So aku rasa berbaloi. Worth it. Sangat-sangat berbaloi lah. Kenapa aku macam banyak beli barang daripada Alif Shukri kan, di Herbs ni, sebab dia ni orang Melayu kita support lah kan. Lepas tu mestilah dia bayar zakat. Bayar berapa banyak zakat dia bayar. So kita macam membantu orang kita lah, dari segi Islamiknya. So macam tu lah. Ya Allah, entahlah, aku rasa aku macam membazir lah pula kan, beli tu beli ni, sebab aku ni macam tamak. Bukan tamak, macam aku nak yang terbaik untuk diri aku. Macam sekarang lately ni aku tengah fikirkan pasal rambut aku kan, macam mana nak uruskan rambut, nak dapat rambut yang cantik, nak jaga rambut. Lepas tu kulit muka aku pun aku nak jaga. Macam banyak benda yang, yelah, bila kita dah mula start cintakan diri, self love, kita banyak nak membuat self care. Self care tu macam
rutin harian, cuci muka, skincare. Lepas tu yelah, untuk kita cantikkan lagi diri, sebab kita sayang diri kita kan. Kalau macam dulu aku tak peduli pun. Oh ya, korang, ada lagi satu aku dapat. Ini pun aku macam, entahlah korang. Yang tadi aku cakap kenapa aku menyesal beli, bukan sebab apa. Sebab ada lagi 2 botol shampoo, 3 shampoo yang berbeza brand. Satu shampoo tu aku beli daripada kedai gunting rambut kakak yang warnakan rambut aku tu lah, yang aku buat warna rambut kat kedai dia. Lepas tu satu lagi shampoo nama dia Subaki. Subaki tu dia kata sesuai untuk rambut low porosity. Low porosity ni rambut yang sangat kering, yang bila kita rendam dalam air, dia tak serap air rambut tu. So rambut aku bila dah basuh kan, dia macam mengerbang. Dia bukan mengerbang sangat, macam kerinting tu dia macam macam tu, macam tercacat-cacat tau. Dia macam, entahlah, dia tak lurus. So aku macam stress sikit dengan rambut aku. So bila sikat pun dia macam tersekat di skala 2, tersekat di skala 3. So aku pun try and error untuk beli mana shampoo yang sesuai untuk rambut aku. So itulah berlaku sedikit pembaziran lah, sebab kita nak try and error kan. So aku harap sangat produk Abang Alif Syukri kita ni dapat membantu masalah rambut aku. Okay, itulah sebenarnya kenapa aku cakap aku menyesal, sebab sebenarnya banyak lagi yang tak habis pakai tapi dah beli yang baru. So banyaklah stoknya dekat rumah aku ni. Okay, ni adalah Shilajit. Kenapa orang kata ada satu tu aku tengok dekat TikTok, dia kata rahsianya cuma satu je. Kena ada 3 benda. Vitamin B, fulvoric dengan apa lagi satu ni lah mineral macam supplement kan. Ni untuk support energy. Banyak sangat dia punya ni. Ada orang tu dia makan Shilajit ni, baru 3 hari dia dah rasa perbezaan daripada segi tenaga dalam badan dia. Macam lebih energetik, otak laju. Ni dia kata support energy and stamina, improve brain function, support immune system dan reduce stress and anxiety level. Weh, power weh. Dia punya ni banyak benda dalam satu produk. Macam bagus lah. Dia suruh ambil 2 kapsul sehari selepas makan. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya aku bersyukur lah, sebab aku mula nak menjaga diri kan. Yalah, before ni aku kan ada sejarah sakit So macam aku tak peduli sangat dengan kesihatan diri aku. Makan tak jaga, itu tak jaga. Sekarang tadi pagi aku pergi jogging. So aku suka dengan life aku. Aku happy. Okay, so kita bersambung balik lah. Aku nak cerita pasal aku buat scan aura tu. Ya Allah, asyik tangguh nak cerita. Okay, aku pergi dekat Putrajaya. Jauh weh, 1 jam lebih. Lepas tu sampai sana tempat dia cozy, cantik, macam professional punya tempat lah. Sejuk, ada aircon, kerusi pun lawa, ada sofa, macam office kan. So bila masuk banyak benda barang yang unik aku nampak, iaitu copper. Copper ni tembaga dalam bahasa Melayu. So banyak rupanya function tembaga ni. Dia salah satu dia adalah untuk membantu membetulkan frekuensi dalam badan manusia. Bukan sekadar badan manusia, tapi barang-barang lain. Contohnya macam makanan, contoh buah apple. Apple kita letak ada 2. Lepas tu copper tu, tembaga tu macam-macam bentuk. Ada 3 segi, ada macam bentuk diamond, ada bentuk peta, ada bulat. So dia ambil satu bentuk macam 3 segi, dia letak buah apple dekat tengah. Dibandingkan dengan apple yang tanpa ada letak tembaga, lama kelamaan kedua-dua ni nampak perbezaan. Kedua-dua apple ni, apple yang dikelilingi dengan tembaga tahan lama, manakala apple yang tak ada tembaga melingkar dekat dia buruk, dah reput, dah rosak. So maksudnya tembaga ni dia membantu kita yang manusia ni kalau ada masalah kat certain tempat. Okay, contoh apa yang aku nak cerita. Bila dia scan aura aku tu, ada 7 chakra. 1 crown chakra, 2 third eye chakra, 3 heart chakra, hati. Ni crown, tahta. Ni mata ketiga, sixth sense lah. Ni hati. Lepas tu dekat pusat 1, 2, 3, 4,
dekat pusat. Lepas tu kat antara pusat dan kemaluan, nasal. Lepas tu dekat tulang sulbi. So ada 7 semua. Tulang sulbi, nasal. Yelah. Lepas tu bila semak, aku ada 3 yang rendah. Itulah aku nak cerita secara jujur lah. 3 yang rendah, titik cakra tu 3 yang rendah. Dekat tulang sulbi rendah, dekat antara pusat dan kemaluan rendah. Lepas tu ni blockage ni aku dapat 2 je. Dia sebenarnya per 10. Ni per 10, ni per 10. Semua per 10. So yang rendah dekat tulang sulbi 2. Lepas tu dekat antara pusat dan kemaluan ni, aku tak ingat nama dia pun, nasal kot, nasal cakra 2. Height aku paling cantik. Height aku dapat 7 per 10. Lepas tu paling tinggi third eye cakra. Ni insting aku 9 per 10. Lepas tu ni 2 per 10. So ada maksud lah kenapa aku punya tu ada rendah ada tinggi kan. So yang dekat tulang sulbi ni, dekat belakang, dekat tulang sulbi yang belakang ni, aku rendah sebab aku banyak sakit fizikal. Sebab aku kan ada skoliosis apa semua kan. So dia kata betulkan tu. Betulkan dengan cara jaga kesihatan lah. Kena buat breathing technique, kena buat meditasi. Sebagai orang Islam kita solat lah, baca Quran, zikir, dan tambah lagi puasa. Sebab bila berpuasa, bila kita kosongkan perut kita, banyak sel-sel akan di-repair saat perut kita kosong tu. So apa lagi, dekat ni adalah dia menunjukkan self respect dekat bahagian ni, antara pusat ni kan. Maksudnya orang sekeliling macam susah nak respect aku lah. Mungkin sebab sejarah sakit aku kan. Lepas tu heart aku ni tinggi dan agak cantik lah. So jantung dan paru-paru aku okey. Maksudnya cantik. Macam dia kata juga likeable. Macam orang suka dengan aku. Tak tahulah. Tapi mostly bila aku pergi mana-mana, strangers akan tegur aku ataupun tanya tunjuk jalan ke mana. Macam mudah untuk orang approach aku macam tu lah. Okay ni, lepas tu throat ni blockage 2 je. Aku kalau buat aura tu, dia kata personality aku warna hijau. Hijau ni sociable dengan komunikatif. Maksudnya aku boleh sangat ramai kawan, bersosial dan boleh bercakap dengan secara verbal. Tapi aku in the reality tak banyak cakap sangat. So dia kata blockage. Sebab tu ni aku punya ni tinggi, aku banyak fikir tapi tak terluah sebab blockage. Sebab tu tak balance. Ni tinggi sangat, ni rendah sangat. Sebab tu kena banyak meluah tu dengan cara bercakap dengan orang yang tepat ataupun menulis jurnal. Kena meluah supaya yang ni tak berfikir banyak. Lepas tu yang ni third eye ni ataupun dipanggil sixth sense aku tinggi 9 per 10. So lately ni aku banyak alami macam, bukan alami lah, maksudnya aku banyak tahu daripada TikTok lah selalunya kan, pasal spiritual awakening. Dan aku banyak juga sebenarnya lately ni nampak repeated number. Macam contoh 11, 11, 11, 11, 3, 3, 3, 3. Bukan ni aku nampak dekat jam lah, handphone kan ada jam. So bila aku tengok je waktu mesti tepat. Pukul 11, 11. Pukul 3, 33. Pukul 4, 44. Pukul 7, 77. Tak ada 7, tak ada, aku tak pernah nampak 7 lah. Macam 5, 55. So dekat nombor plate kereta, dekat signboard dekat luar, macam banyak nombor-nombor yang macam nak berkata-kata dengan aku kan. Bila aku cerita dekat Kak Ana tu lah yang scan aura aku tu kan, dia kata sebenarnya ada universe, alam sekeliling ni nak bagi aku petunjuk supaya untuk aku improve diri. Macam contoh 111 tu maksud dia dia nak aku berfikir dan fikiran aku boleh jadi nyata. Sebab bila aku makan ubat, aku jarang guna otak aku. Sebab ubat tu dia macam buat aku lost memory, hilang fokus. So aku kena kuat lah untuk sentiasa guna otak aku, berfikir benda yang baik untuk diri aku supaya ia jadi kenyataan untuk masa depan kan. Macam tu lah. So trust the process lah. Itulah awakening. Dulu masa aku alami ni, masa aku sakit tau, aku rasa macam
universe bercakap dengan aku, macam pokok-pokok melambai-lambai kat aku, haiwan rapat dengan aku, macam aku bersatu dengan alam. Pernah juga aku mandi hujan, aku macam berkata-kata dengan alam. Angin waktu tu tengah guruh berdentum-dentum, tapi aku tak takut aku mandi hujan, dan aku rasa macam aku bersatu dengan alam. Weh, aku rasa perasaan yang sangat luar biasa tau. Dia macam satu spiritual spiritual awakening lah. So bila dah buat scan aura tu, lepas tu ada lagi yang last chakra, crown atas ni. Atas ni pun aku rendah je 2. Ni adalah melibatkan diri kita dengan Tuhan. Tapi 2 tu tak bermaksud hubungan aku dengan Tuhan tak baik. Cuma aku macam ada sikit menyalahkan takdir. Macam tak berdamai lagi dengan takdir. Macam aku macam, kenapa aku? Macam tu lah. Dia sebenarnya banyak lagi dia explain, tapi aku ingat sikit-sikit yang tu lah. Dia ada 7 chakra. So dia sebenarnya masa mula scan tu dia suruh letak tapak tangan. So ada macam alat, so kita letak dalam masa 6 minit dia scan dekat monitor tu kan, nampak lah turun naik apa semua chakra semua kan. Best lah. Aku macam dekat movie macam best. Lepas tu dah dapat tahu semua tu, dia ceritalah kelemahan aku, ada sakit ni sakit tu. So kalau cara nak improve kena buat macam aku cakap tadi, breathing technique. Cara breathing technique tu macam ni. Tarik nafas, tahan, lepas tu kena hembus kat hidung juga macam ni. Itu cara pernafasan pertama. Yang kedua lagi dramatik tau. Macam ni. Tarik nafas sekali, tahan 8 kali, lepas 7 kali macam ni. Dia masa tarik tu memang kita tarik gila sampai sakit kat hidung ni. Macam tu. Aku nak buat pun rasa kelakar. Sebab masa Kak Ana tu lah yang scan aura aku tu tunjuk kan, dia buat depan aku terkejut sebab dia angkat tinggi kepala dia kan. So macam tu cara dia sebenarnya. So InsyaAllah aku akan cuba buatlah breathing technique, tingkatkan spiritual aku, betulkan kesihatan aku fizikal. Dan dia merumuskan ada 3, spiritual, body and mind. Mind aku 24%, spiritual aku 48%, hampir separuh. 48 maknanya spiritual aku tinggi lah. So mind aku sikit je sebab yalah masalah kesihatan mental tak berapa stabil sebab bipolar. Lepas tu body aku dalam, kalau 40 campur 28 dah 60 lebih. So dalam 30% lah body. Maksudnya kesihatan, tahap kesihatan spiritual, body dan mind dia tak stabil. Spiritual 48, mind 20 lebih, body 30 lebih something. So aku kena balance sekarang. Kalau cantik 33, 34 macam tu. Okay, itu adalah cerita pasal scan aura. Lepas tu 2 hari lepas aku scan yang lain pula, personality Stephen. Ni pun menarik juga. Ni menggunakan kaedah biometrik, fingerprint, cap jari. Dia ada satu mesin, kita scan setiap satu cap jari kita sampai ke 10 cap jari. Lepas tu dia tanya tarikh lahir, dia tanya darah juga, darah jenis apa. Tapi aku tak tahu darah aku jenis apa, so tak apalah, tak mengganggu pun kalau tak tahu. Lepas tu keluarlah result dia. Okay, dia ada 5 tau Stephen ni. S stand for sensing, T stand for thinking, I stand for intuiting, F stand for feeling, dan IN yang terakhir stand for instinct. So ada 5 lah Stephen. So antara 5-5 tu aku dapat result instinct. Orang yang scan aku tu macam cakap, oh rare ni. Sebab dalam 30 orang cuma 2 atau ke 3 orang je yang dapat instinct, result instinct. So hanya 10% je dalam dunia. So maksudnya jarang lah orang berpersonality instinct ni. Aku selalu rasa macam aku mesti yang rare, terasing, isolated, yang jarang. Aku tak naklah cakap lebih-lebih. Tapi macam ada orang kata aku ni insan terpilih. Mungkin
Sebab daripada kecil banyak ujian dan dugaan berat ni aku tanggung seorang. Dan aku tak pernah merungut, banyak bersabar. Sebab aku yakin apa yang Allah tentukan tu adalah kebaikan untuk diri aku. So aku dapatlah kenal diri aku dapat jadi lebih kuat dengan bantuan Tuhan. Dan aku yakin yang Allah sentiasa ada dengan aku. Okay, back to cerita tadi. Aku dapat personality instinct. Ni buku dia. Stephen, Stifin. So bila Stephen ni, aku dapat result instinct. Instinct ni dia macam mana personality dia? Dia cepat. Betul, aku jenis orang yang cepat. Cepat berfikir, cepat respon dengan apa-apa yang ada kat sekeliling aku. Cepat buat suatu kerja. Lepas tu spontan dan naluri. Spontan dan naluri ni aku macam spontan je lah. Cakap spontan. Lepas tu naluri kuat. Lepas tu pragmatis. Aku tak ingat pragmatis ni apa. Tapi dia ada explain panjang lebar. Tak ingat. Generalis tu macam aku macam serba boleh lah. Sebab aku banyak minat. Macam contoh, aku suka psikologi, suka agama, suka sejarah, suka baking, suka main piano, suka muzik. Macam banyak sangat benda. So macam kebolehan aku serba boleh. So macam aku generalizekan lah semua sama. Dan lagi satu, generalize dari segi generalize itulah. Macam otak aku ni samakan semua benda. Lepas tu suka menolong, betul. Pendamai pun betul. Ramai kawan dan teman, yes, betul. Mudah adaptasi, betul juga. Adaptable. Direct to the point pun betul. Traumatic ni pun betul. So memang mostly semua ciri-ciri insting ni ada dekat aku lah. So Stephen ni adalah lebih kepada nak mencongkel potensi diri, dan nak bantu untuk tahu kerjaya kita sesuai yang mana, kekuatan diri kita apa, supaya kita boleh optimumkan lagi kekuatan diri kita tu. Dan contoh industri yang sesuai adalah muzik, yang sesuai dengan personality instinct lah, perkhidmatan, kulineri dan agama, budaya ataupun kebajikan. Kebajikan tu contoh macam aku belajar psikologi kan. Contoh dulu cita-cita aku nak jadi pakar psikologis, tapi tak tercapai. Tak ada Tuhan menentukan aku jadi guru agama. So agama pun ada dalam jurusan yang sesuai dengan personality instinct. So itulah menariknya bila kita dah tahu aura kita, kenal diri kita. Sebab aku daripada dulu sangat suka personality manusia ni lah. MBTI lah, 5 Ocean, Personality Ocean, apa lagi metafizik. Ni pun dah tahu Stephen. Lepas tu test aura. Sebenarnya banyak lagi. Ada macam-macam lah yang kita boleh kenal diri kita. So bila kita dah kenal diri kita, kita boleh kenal Allah. So itulah, belajarlah untuk kenal diri supaya kita lebih sayangkan diri, amanah daripada Tuhan. So insyaAllah aku doakan korang pun dapat kenal diri korang dan dapat mengenal Allah. Okay, itu sahaja. Bye korang. Assalamualaikum.